boleh. Upin lagi Upin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin lagi Upin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin lagi Upin selamanya. Betul-betul. Dayung laju-laju. Bahagian 1. Jadi, Hai korang. Nah, ambillah salah satu. Betul kan, Zan? Ya, ambillah. rantai kunci. Terima kasih, Zan. Terima kasih. Ingat juga kau kat kawan-kawan. Itulah korang. Bertuah dapat kawan macam aku. Betul-betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Saya suka. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan lah. Cakap nak Aisan. Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Aisan. Ha? Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Bagi balik. Aloi, ayo. Kau tu. Rasakan. Padan muka fizik. Akak, bawa kita orang naik kapal? Aisan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang teringin nak... Sakit betul. Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin nak naik kapal kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Wush. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom. Kat sana ada raksasa. Tengok. Habislah kau. Kejar! Kejar! Kedebus. Wish. Ambil satu. Baru boleh kejar. Cepat! Kejar yang lagi. Kejar yang lagi. Hei, apa korang buat ni?
Kapal kita. Jangan marah. Semalam kita orang buat kapal. Kak Ros saja. Kapal? Betul ke? Alah, kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. Ha, RM2. Nak beli? Tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik 2 orang je. Wah, 1-2 makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh? Tentang nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Upin dan Ipin. Apa ni? Itu kata kapal. Bertampar sana. Bersambung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak naklah naik kapal korang. Easy jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah. Sedia janji? Ayai, Kapten. Mula. Dayung lagi janji. Lagi. Lajulah ni. Oi! Jatuh, berhenti! Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Akak. Nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak. Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom. Kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Percayalah, kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betul lah. Orang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Saya. Oi. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Haiya. Lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam parit. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Baik, Uncle. Hai. Nak buat apa ni? Kawan-kawan, tengok. Upin, Ipin. Kapalnya mana? Ya lo, mana? Tu. Hai tu. Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul. Habis hancur.
Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Ha? Ha, kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Isan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Oh, teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang Matuk? Untuk apa? Ha? Atuk! Oh, Atuk! Sini! Ha, naik. Oh, nak pergi mana? Adalah. Atuk! Ada sampai? Nak naik? Jom. Tapi... Jangan kau risau. Sampan tu Atuk punya. Tetap. Tapi apa lagi? Jom! Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Ha, kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Ya! Ya! Baik-baik. Atuk, dayung lagi laju. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan, menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Cantik je burung. Alah. Ikan. Alamak. Kopi Atuk dah hanyut. Cepat tu. Laju lah ni. Tidak. Seronok naik sampai. Betul ya. Ringan lagi ke nak naik kapal? Tak payahlah. Esok kita naik sampan lagi. Dibantu ikan nak. Nak. Tadi Atuk nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok. Sampan Atuk!
Okey tak, Opa? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, tapi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen Beli Barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke bazar jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang Sedap baik, tak, Pak? barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut lah. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi, Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugasan sekolah nak kena buat. Buku scrap. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli belah. betul-betul. Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat takat gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, cepat. Tinggalkan. Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak ke pekan nak katakan. Ros, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opak. Opa, Ingat. nak juga. Bye. Bye-bye. Bye. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuk lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenung pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Ya lo, Johor Mali. Ayo, saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Bagus bang. Dia orang berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia, anjuran KPDN. Hep. Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah.
Jom. Cepat pergi, cepat pergi. Oi, nanti! Mana ni gelang? Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik-beradik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mail kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Mari. RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita berniaga lah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je Abang Is. Hai. Huh? Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hey Is, kau pun menangkap kat sini? Jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Mana ada kelas? Pengaruh betul. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok rumpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. 1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu sebelah ada 1 kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan slipper ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan slipper dan jam kat truk tu. Samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu condemn. Barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Nenek. Nenek, itu ada mama kamu? Ya lo, mari pergi. Mama. Dah, jom Main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata Main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu, kena tolong ambil gambar. Macam mana Kak kenal Abang Izham Akak ada jumpa sekali dulu masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita.
Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang iktiraf. Niagaan kami bangunkan, pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik. Khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham? Cuba cerita. Apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul. Pandai. Sekarang abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Beli. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Tahniah! Adik telah menang voucher RM1,000. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom Kak. Baik-baik. Opa. Penatnya. Tak larat. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setara atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebelah lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu nggak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar koyo ngene. Ning opo kowe tega nyeksa aku koyo ngene? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu
Waduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok nggak ikut? Ya, nanti gue mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan nggak punya kaki. Loh kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay, gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Bim. Asik nih.